Hai, Assalamualaikum, salam sejahtera. Ni dah kira milih channel Tim Boy Main balik. Okey, kali ni aku nak ride bersama tim Terjah Malaya. Kami akan ke Perak. Dah lama dah kami tak ride dah. Untuk ride kali ni kami akan terokai beberapa kawasan di Bandar Teluk Intan dan juga Ipoh. Apapun bacaan doa dulu daripada Pak Long untuk memulakan perjalanan. Okey, kami sampai dah di Arena Juru. Ada yang nak tidur dulu sat kot. Makan dengan tengok apa yang patut lah. Okey, kami dah siap mandi semua dah. Lebih makan sat ada yang tengah makan tu. Ni makan dulu. Jom kami nak teruskan perjalanan. Nanti jumpa ni. Pamak Eastern insya-Allah. Okey, sampai. Okey, pukul 5 sampai. Nah. Kau jodoh ke mana? Dan kau jauh polis. Dah 18 tahun. Kata naik-naik ingat nak balik kampung. Buat apa balik kampung? Sawah dah tak ada, kau tak turun harga. Ramai yang tak kerja, takkan nak melopong. Langok kau daya cong, baik engkau sabar, tunggu anak bosan. Destinasi pertama yang kami akan singgah iaitu Taman Rekreasi Gunung Lang. Okey, kami dah sampai dah dekat Gunung Lang. Okey, kita tahu sikit pasal Gunung Lang. Okey. Sinopsis saya senang saja. So batu kalau ukur tu dah boleh baca. Taman Rekreasi Gunung Lang ni terletak dekat pusat Bandaraya Ipoh, Perak, berhampiran Jalan Kuala Kasar susul keluar Lebuh Raya Utara Selatan yang merangkumi kawasan tanaman seluas 30.35 hektar dengan tasik dia seluas 14.16 hektar. Kawasan ini dibangunkan berdasarkan konsep eco-pelancongan yang meminimumkan pembangunan infrastruktur bagi mengekalkan keunikan flora dan fauna semula jadi. Pembangunan seluas taman rekreasi ini melibatkan kerjasama di antara Majlis Bandaraya Ipoh dan juga Jabatan Landscape Negara pada tahun 1999. Kawasan ini memiliki pelbagai infrastruktur awam di antaranya air terjun buatan manusia, laluan pejalan kaki melalui kawasan paya sepanjang 2 km, menara tinjau, taman permainan kanak-kanak, tapak perkemahan serta beberapa kemudahan awam yang lain. Okey, kalau hampa tengok buk yang kuning ni kita kena bayar RM3. Lepas tu dia akan melalui tasik ni untuk ke seberang sana. Lepas tu kita akan menikmati satu keindahan yang cantik lah dekat ujung sana tu. Tapi bila kami sampai dekat kawasan ni, kami tengok dia agak terbiak lah dengan zoo pun dia baru pindah binatang-binatang tu ke tempat lain. Jadi agak sunyi lah kat sini. Tapi dah lalang kami sampai tu kami terjauh je lah. Apapun layan dulu view dari atas ni. Sakit hati, sila-sila kono daya tinggi. Sakit orang laut, macam mana nak isi perut. Sakit orang bandar, banyak bondo nak kono bayar. Nasihat kat sini kalau siapa yang duk usung makanan, kamera atau beg apa kena jaga-jaga sebab kawasan ni penuh dengan monyet dan agak liak Bagiku kalau kawasan ni betul-betul dijaga dengan baik, ia akan jadi satu tarikan pelancong dan dia boleh menjana pendapatan kalau yang betul-betul menjaga tu pandai buat duit. Apa-apa kami nak kena cari makan tengah hari dulu. Yang ni kami main makan nasi ayam. Nama kedai ni adalah Nasi Ayam Fuzia Bazar Bulat 1980. Dia adalah sajian makanan yang popular dekat Bandara Ipoh ni sejak tahun 1980 lagi. Dengan nasi aroma yang lembut dan disajikan dengan ayam goreng dan kicap istimewa, dimain sendiri dengan 2 cabai istimewa, dilengkapkan lagi dengan sup ayam. Selagi lanun tak dihapuskan. Okey, destinasi yang aku tagak lama dah nak main tapi tak boleh nak main-main lagi. Kali ni aku main juga bersama tim Terjah Malaya ke Menara Condong.
Okey, Menara Condong ni terletak dekat Teluk Intan yang dulu nama dia Teluk Anson. Menara tangki air yang kemudiannya dijadikan menara jam yang terletak di Teluk Intan, Perak. Ia menjadi mercu tanda bandar Teluk Intan sejak beberapa lama. Keunikan menara ni adalah ia menyerupai Menara Pisa, Itali. Dibina pada tahun 1885. Ketinggian dia 85 kaki dan ada 110 anak tangga. Condongnya menara ni disebabkan oleh asas yang lembut dan beban tangki air yang berat di atas dia. Banyak lagi sejarah yang ada dekat Menara Condong ni. Kalau hampa nak tahu lebih lanjut, hampa mai explore sendiri dekat sini. Selesai di Teluk Intan dah, kami teruskan perjalanan ke Kuala Kangsar untuk masuk ke homestay yang kami sewa. Maha Kuasa, pencipta alam yang luas terbentang, tiada bandingan. Ku meniti jalan yang benar, ku memuji alam semesta, lautan luas. Yang ni kami sewa homestay dekat Di Bunga Homestay Kuala Kangsar yang terletak dekat Taman Bunga Raya. Fasiliti dekat homestay ni antara yang memuaskan bagi aku, antara yang terbaik pernah kami duduk selama kami keluar ride ni ya. Ia dilengkapi dengan 3 bilik, 2 tandas, 2 katil queen, 2 single dan extra bantal dan juga toto Lepas tu aircon dia memang puas hati Lepas tu dia ada semua dengan Astro dan juga Netflix. Paling mudah homestay ni berdekatan dengan susu keluar daripada highway Kuala Kangsar. Apa pun kami kena pergi cari makan malam dulu. Okey, pada sebelah malam kami main dekat KK Klasik berdekatan dengan homestay kami ya. Menjamah selera untuk makan malam ni. Untuk makan malam apa tak payah risau, kawasan-kawasan ni penuh dengan kedai makan. Tapi aku main kedai ni, aku ada nasi goreng paprik dan juga Neslo air. Okey, hari kedua kami akan keluar pergi breakfast dulu sebelum kami check out. Jadi untuk breakfast aku ingatkan nak makan di rumah makan rendang Tok Yue untuk kami makan rendang, tapi disebabkan kedai tu tutup pula, kami terpaksa pergi kedai lain. Nasib baik ada Man Roti Canai, boleh juga kami perkenal roti canai ke teh hujan ni. Okey, selesai breakfast kami pun nak check out homestay ni dan kami nak gerak pulang lah. Jadi kalau siapa yang nak sewa homestay ni, hampa boleh tengok location yang aku share dekat description video bawah ni ya. Mengharapkan impian dan aku adalah seperti mereka jugalah. Semasa perjalanan pulang kami singgah dekat Bukit Minyak di Penang untuk makan dulu sebelum kami balik. Alhamdulillah selesai 2 hari 1 malam dekat negeri Perak. Sebenarnya banyak tempat yang menarik, kami tak sempat lawati ya. Kalau nak sembang bab sejarah memang banyak berkenaan dengan Kuala Kangsar dan juga Labu Sayung tu. Tapi nampak explore sendiri ya. Sama juga dengan Menara Condong dekat Teluk Intan dan juga Gunung Lang dekat Ipoh tu. Jadi apply lah cuti hampa, pergi berjalan, terokailah dunia. Sampai jauh aku berjalan, luas lagi pemandangan.